Ofi. Komputer network atau CNA fokus lebih kurang sama je. Ofi actually lebih kurang sama je. Komputer network ni dia cerita pasal network lah, tapi dia tak fokus kepada satu brand hardware. Macam Cisco dia fokus pada produk Cisco lah kan. Microtik pun ada. Microtik ada MTCNA. Pun dia ada course dia, ada kursus dia. Untuk certified kan dia punya siapa yang nak ambil exam tu kan. Setiap produk ada dia punya certified dia. Lebih kurang itulah. Tapi fundamental dia sama je. Dalam course tu dia akan cerita IP address, cerita pasal VLAN, cerita pasal teknologi, sama je. Tapi when come to nak buat configuration, baru dia fokus kepada produk-produk masing-masing. Komputer ni saya nampak dia general, tapi dia pun kalau nampak kat sini kan, kalau nampak soalan dia ni, kalau nampak soalan dalam ni, dia guna show IP route. Kalau nampak kat depan ni saya tengah nampak saya gerak-gerakkan ni kan. Tak nampak tak jap. Saya besarkan sikit. Nampak dia guna show IP route. Kalau show IP route ni basically command dalam Cisco. So dia tak boleh lari jugalah. Dia mana-mana ni pun dia akan cuba jugalah cari benda yang common orang gunakan. So walaupun dia kata dia general, certified yang general kan, tapi basically dia pun carilah produk apa yang biasa orang gunakan. Cisco lah kebanyakannya orang biasa dengan Cisco. Cisco ni lama kan. Tapi tak jugalah, kita boleh tengok juga dalam soalan-soalan lain dia gunakan, ada juga dia gunakan term tagging. Kau nampak soalan simulator lain sekejap sekejap Office sekejap saya tunjuk. Ni soalan simulator lah. Ni soalan simulation soalan dia. Ada juga digunakan term tag. Mana sekejap saya cari. Dia cari tag mana dah. Kalau tag, kalau jumpa tag, kalau jumpa untag, itu terminologi yang biasanya luar pada Cisco lah. Maksudnya kejap saya cari. Ada tak tag? Macam VLAN tagging. Nampak tak, kalau VLAN tagging ni biasanya bukan Cisco punya term. Kalau Cisco dia gunakan term dia trunk ataupun access. Dia dua je. Kalau biasa dengan Cisco, kebiasaannya dia guna terminologi kita. Dia macam ni lah. Trunk. Trunk ni actually equivalent dengan tag lah. Yang ni access. Equivalent dengan untag. Dia sama je. Basic tu yang kalau kita faham fundamental, kita faham apa itu konsep networking ni, kita boleh run semua produk. Tak kisah, boleh je nak gunakan produk apa pun kita boleh jalan. Itu yang dalam kursus-kursus ataupun kelas ni saya tekankanlah kepada yang kawan-kawan kita join kelas kita ni. Yang kelas kita actually dekat Bandar Baru Bangi lah. Saya selalu tekankan dia orang ni, tak kisah apa-apa term pun diguna pakai, kita janji kita faham konsep. Apa itu trunk, apa itu tag, apa itu access, apa itu untag. So bila dah kita faham benda ni, bawa je lah produk apa pun. InsyaAllah kita boleh manage, kita boleh configure, kita boleh buat configuration ke atas produk